Share link. Okay. Boleh join dan share link. Macam mana nak bangun? Sorry. Sekejap. Ya, sah. Masuk live. Masuk live. Ya. Nazura dengan ni selesa ke tu? Boleh? Kalau perlu kerusi, ambil kerusi. Adik-adik intern TC nak join ke tak? Kalau diorang ada kerja tak apa. Tanya Kak Diana dulu. Kalau ada kerja tak apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau clear komensi sahabat-sahabat yang join lebih kurang 6 orang. Saya kena bantu untuk share. Macam mana share? Macam mana cubaan suara? Share ke mana? Cubaan suara, cubaan suara. Cubaan suara boleh dengar? Boleh clear? Oh, repost. Repost boleh juga. Tu je lah kot. Ni akaun Ustaz main Ni akaun saya. Oh, kena white screen. Komensi sahabat-sahabat, clear. Siapa tu? Isadah. Daripada mana Isadah? Dari mana Isadah? Okey. Dah cantik, clear. Sekejap. Nak record lagi elok. So, ada cadangan flow? Ada pembentangan macam biasa je ke? Satu orang berapa minit? Ke ada MC dah korang ni? Tak ada kan? So, plan korang macam mana? Pembentangan setiap seorang lebih kurang ada plan? Kena letak masa? Ke kalau macam saya satu bab je, Afiq 2 bab dan Nazmi 3 bab. Wow. So Nazmi yang akan lebih banyak lah masa ni. Nazmi akan lebih. So better Nazmi start dulu satu, and then kamu, and then Nazmi, and then kamu, and then Nazmi. Okay, Mi? Selang-seli lah. Boleh. Janganlah banyak terus. Ikut turutan dalam kitab kan? Tak tahu macam mana korang buat. Yang penting tapi flow ni. Turutan tu sebenarnya kan? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, mana mikrofon saya? Oh, okey. Lupa pula. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih lebih kurang 100 orang masya-Allah, tiba-tiba je 100 orang yang menyertai TikTok Yayasan Tadabbur pada pagi ni. Tak tahu gelombang apa yang menyebabkan daripada 6-7 orang tiba-tiba meningkat jadi 100 orang. Korang buat apa ni? Korang ada buat apa ke? Share macam biasa. Share macam biasa. Okey. Kita telah tugaskan kepada adik-adik 3 orang di hadapan sahabat-sahabat semua ni. Kita ada Nazmi, kita ada Afiq dan kita ada Syahidah. Nazmi dan Afiq adalah mahasiswa tahun akhir di UIA Paguh dalam bahasa Arab.
Juga kita ada Syahidah dari juga jurusan Bahasa Arab dari OPSI. Ketiga-tiga adinda saya ini telah bertungkus lumus dalam tempoh 1 bulan menyelesaikan tugasan penterjemahan kepada karya, salah satu karya agung bagi saya lah, salah satu karya keramat kepada seorang ulama tafsir, ulama Al-Quran dari bumi Urdun, bumi Jordan, almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, yang merupakan antara rujukan kami dalam perjuangan kami di Tadabbur Center, Paradigma Ibrah dan juga Yayasan Tadabbur. Alhamdulillah, salah seorang daripada lembaga penasihat dan juga Board of Trustees dalam Yayasan Tadabbur adalah Dr. Azrul Azlan, yang barangkali juga akan menonton live ini untuk melihat bagaimanakah pembentangan yang dilakukan oleh murid-murid dan pelajar-pelajar Ustaz Azrul sendiri. Untuk makluman, Dr. Azrul adalah juga salah seorang murid kepada almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Saya excited dan tidak sabar untuk mendengar bukan apa yang korang buat, tetapi apa yang korang belajar. Saya nak dengar apa yang adik-adik belajar daripada sentuhan-sentuhan almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Niatkan supaya yang menonton lebih kurang 34 orang pula dah. Masya Allah, pelik ya. Tadi 6, lepas tu 100 lebih, sekarang 34. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Tak kisahlah berapa pun mata yang memandang, yang penting Allah hadirkan. Allah sedang hadirkan insan-insan yang kita doakan agar diberikan keberkatan kerana memilih untuk hadir majlis ilmu pada tengah hari ini, walaupun ada macam-macam komitmen boleh dilakukan khususnya makan tengah hari, tetapi sudi masuk ke dalam majlis ilmu bersama dengan adik-adik saya pada tengah hari ini. Terima kasih wa jazakumullah khairan kathira. Tolong tekan button share. Tapi TikTok tekan button Share. ada share. Ada share. Tolong tekan button share. Biar lebih ramai yang akan takjub. Takjub dengan apa? Nazura dan Marni. Takjub dengan apa? Ya? Takjub, bukan ujub adik-adikku. Takjub dengan pendekatan penceritaan di dalam Al-Quran. Pendekatan sejarah di dalam Al-Quran. Untuk makluman, karya ini adalah bertajuk Bersama Kisah-Kisah Umat Terdahulu, ataupun dalam bahasa Arabnya berbunyi Ma'a qasasi as-sabiqina fil Quran. Jadi, apakah yang sebenarnya terkandung di dalam karya ini? Saya tak pasti ada adik ready ke tidak untuk jawab soalan. Karya ini ada berapa kisah? 19. Karya ini ada... korang ada mikrofon tak? Okay, so saya pegang yang ni je lah. Karya ini setebal? Setebal berapa halaman? Tebal lah, boleh nampak tebal Nampak tebal lah. nampak tebal tu. Agak skrin. Okey. Lebih kurang berapa halaman? Ada tolak directory semua. InsyaAllah ada 800 muka surat. Masya Allah. Dan ada 19 kisah, 19 bab. Dan kisah-kisah berkenaan bukan kisah Nabi. Kerana kalau kisah Nabi, ada satu lagi karya Dr. Salah, ada 4 jilid. Tajuknya Allahumma salli ala Muhammad. Saya selalu rujuk pun masa bawa segmen Ibrah di IKIM dulu. Al-Qasasul Qur'ani ke apa? Saya tak ingat dah, minta maaf. Tapi rasa lebih kurang macam tu. Tapi yang ni dia tidak menceritakan kisah Nabi-Nabi, ia menceritakan tentang kisah bukan Nabi. Contohnya? Itunya kisah Nazmi tajuk apa? kisah Bani Israel. Bani Israel. Kisah lelaki yang melalui sebuah kampung. Lelaki melalui sebuah kampung. Oh, saya suka yang ni. Uzair. Dan kisah dua putera Nabi Adam. Dua putera Nabi Adam. So, kamu akan bentangkan topik itu? InsyaAllah. Wow. Afiq? Saya pula akan bentangkan insya-Allah kisah Harut dan Marut Wow, best. Subhanallah. dan juga kisah Talut. Talut. Serius lah korang nak bentang 91 ni? Itulah. Tak apa. Yang penting, berkongsi apa yang adik-adik belajar. Bukan berkongsi apa yang korang translate. Betul. Sebab karya ini penting. Syah Laila harus ingatkan. Karya ini akan diterbitkan
oleh Yayasan Tadabbur pada, kalau diizinkan Allah, SIBF lah. November. Sempat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekarang kita tengah Mudah-mudahan proses kita harap sempat untuk Selangor International Book Fair yang akan berlangsung pada hujung tahun ini. Tetapi insya-Allah confirm, kita boleh confirmkan karya ini akan muncul di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2027. Terima kasih kepada Majlis Agama Islam yang memberikan sumbangan begitu besar untuk projek ini. Antaranya adalah Syalaila, Majlis Agama Islam ke daripada Kedah, saya ingat saya. Kedah kan? Majlis Agama ke? Ataupun Lembaga Zakat Kedah. Apapun nanti saya harap Syalaila boleh update maklumat, sebab kita nak ambil ruang ini mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang projek ini. Ini adalah adik-adik yang sudah menyempurnakan tugasan penterjemahan dan juga menyusun dengan lebih kemas dalam bahasa Melayu. So, insyaAllah dia hanya menunggu masa untuk diterbitkan. So, dana sumbangan daripada agensi dan juga daripada tuan-tuan puan-puan yang menyumbang kepada yayasan, kita akan gunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan karya ini sehingga ia menjadi topik yang dibualkan di surau dan masjid. Oh, bayangkan, kisah-kisah dibualkan di masjid dan di surau adalah kisah yang berasaskan kepada gaya Al-Quran bercerita tanpa memetik hal-hal yang bukan-bukan daripada sumber-sumber yang boleh dipertikaikan, bertentangan dengan makna ayat-ayat Quran. Kita mulakan sesi kita dengan pembentangan yang pertama. Kita punya format adalah, tolong bagi masa, berapa minit untuk Nazmi, and then berapa minit untuk Syahidah, and then berapa minit untuk Nazmi semula, and then berapa minit untuk Afiq, and then berapa minit untuk Nazmi pula. Sebab Afiq berapa topik? Dua saja. Dua. So, okey, kita akan tengok macam mana insya-Allah. Kita mulakan dengan kisah yang pertama, Nazmi. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dalam live? Okey ke? Kalau okey, komen satu. Okey, macam tu saya. Okey, baik, insyaAllah secara ringkas kisah yang pertama ini bertajuk Nazmi, takruf sikit. Oh, tak harus sikit. Saya Nazmi, intern untuk Yayasan Tadabbur dari jurusan Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Cawangan Paguh. Okey. Jadi insyaAllah untuk tugasan ni saya ditugaskan untuk menterjemah tiga bab. Dan salah satu daripada kisahnya ialah bertajuk kisah lelaki yang melalui sebuah kampung. Ataupun ada yang katakan kisah yang lelaki melalui sebuah bandar, sebuah kota, macam-macam lah. Dan kisah ini macam Ustaz Syahri kata, Syekh Dr. Salah Al-Khalidi merungkai ataupun menceritakan kisah ini dari sudut yang berasaskan sumber-sumber yang sahih. Di mana kisah-kisah yang 19 bab ini ataupun 19 kisah yang selain daripada kisah-kisah ataupun sirah nabawiyah ini adalah kisah-kisah yang kalau kita tengok ada macam-macam unsur lah. Ada cerita, ada versi A, versi B, versi C, yang kebanyakannya orang kata boleh kata dongeng Ustaz ataupun Israiliyat. Jadi untuk kisah pertama ni secara ringkas lah kan, kisah ini ialah di mana satu ketika Baitul Maqdis Ustaz. Dikatakanlah Baitul Maqdis telah dihancurkan ataupun telah melalui satu perang oleh Bukhtanasar ataupun nama pada zaman itu Nebukadnezar lah. Raja Nebukadnezar ini kemudian setelah dihancurkan sebuah kota ini ataupun dikatakan oleh banyak riwayat ni iaitu Baitul Maqdis, seorang lelaki melalui sebuah kampung ini menaiki keldai dan kemudian lelaki ini melihat sebuah kota yang telah runtuh kan, sebuah kota yang telah runtuh, dan lelaki ini dia orang kata dalam bahasa Inggeris dia wonder ataupun curious kan, bagaimana kota ini bagaimana Allah SWT akan hidupkannya kembali setelah keruntuhannya. Jadi ada banyaklah riwayat yang mengatakan lelaki ini dia membawa satu bekas makanan kan, bekas makanan ada buah anggur. Kemudian dia perah anggur itu, dia minum. Kemudian bila dia menyoalkan ataupun mempersoalkan bagaimana ataupun bertanya bagaimana Allah akan menghidupkan dan menghidupkan kota ini setelah kematiannya, dikatakan dalam riwayat yang tidak orang kata bukan muktabar lah, malaikat maut datang untuk mencabut nyawa lelaki ini
ditidurkan selama 100 tahun. Kemudian dia bangkit dan lihat bukan bangkit dalam pada masa kematian dia tu, dia melihat keledainya mati, kemudian dia lihat runtuhan tu perlahan-lahan dibangunkan, ada orang-orang dihidup, kemudian ada orang selama 100 tahun dia dimatikan. Dan ada pelbagai lah macam-macam riwayat yang mengatakan penyisian kisah-kisah ini, tetapi dalam kitab ni Syekh Salah kumpulkan riwayat yang muktabar. Ada beberapa pandangan. Antaranya pandangan yang paling besar yang banyak jadi rujukan Syekh Salah adalah Said Qutb, seorang ulama juga yang muktabar juga. Dan apa pandangan Said Qutb mengenai kisah ini ataupun yang diceritakan lah. Jadi Imam Said Qutb ni katakan siapa orang yang melalui sebuah kampung itu dan apakah kampung itu dilalui dalam keadaan runtuh ranak bumbung itu. Jadi dalam Al-Quran tak menjelaskan sedikit pun tentang kedua-duanya, siapa lelaki itu ataupun adakah kampung itu lelaki ini melaluinya dalam keadaan kampung ni runtuh. Syekh Qutb kata. Tapi gambaran peristiwa ini benar-benar terpahat pada panca indera yang kuat jelas dan dalam, gambaran tentang kematian, kemusnahan dan kekosongan, dan macam mana Allah SWT memperlihatkan kepada lelaki ini apa yang dia curious tadi tu lah kan. Dan apa yang saya belajar dari kisah ini ialah pertama sekali kesedaran, pengetahuan selepas kesedaran. Lelaki ini yang dikatakan yang namanya Uzair ini, sebelum ini dia beriman dengan Allah SWT. Dia tahu bahawa Allah SWT Maha Kuasa, tetapi dia kepercayaan itu belum 100%, dan dia menjadi lebih 100% lepas dia nampak apa yang Allah lihatkan kepada dia semasa dia ditidurkan tu. Di mana tulang belulang keledai itu dibalut dengan daging, kemudian kulit, dan dia lihat bagaimana runtuhan itu kemudian dibangunkan, ada orang-orang. Dan selepas 100 tahun itu dia jumpa seorang orang tua, nenek lah kan. Kemudian dia tanyakan tanya apa kalau saya tak silap, dia tanyakan siapakah nama nenek ni, dan kemudian dia sebut Fulan bin Fulan, Fulan bintu Fulan, dan kemudian dia katakan bahawa dia adalah Uzair. Dan perempuan tua ni kata dia ni dalam keadaan buta tau, kan? Dan dia katakan serius lah Uzair, kan? Aku dah tak nampak Uzair selama 100 tahun. Dia kata dah lama tak nampak. Aku ni adalah hamba kepada Uzair. Dan dia kata, betul ke kau kenal Uzair ni? Kalau betul, buktikanlah kan. Jadi dia bawa lelaki yang dikatakan bernama Uzair ni ke suatu kawasan yang ada kumpulan orang-orang orang kampung ni lah. Kemudian bila dia datang, dia jumpa anak kepada Nabi Uzair itu sendiri, dan dia jumpa anak kepada anak Uzair itu sendiri. Dan Uzair punya anak Uzair itu dikatakan sudah pun berusia pakcik-pakcik lah sebab dia dah ada anak. Dan kemudian perempuan ni pun bagi tahu, wahai kaumku, ini adalah Uzair. Kemudian dia pun diorang pun tanyalah, dia tak percayalah kan, dah 100 tahun dia macam mana, betul ke, serius ke kan. Kemudian dia pun buktikan. Macam mana dia buktikan ialah ada satu buku Ustaz, yang manuskrip yang ditanam oleh ayah Uzair ini sendiri, dan kemudian dikatakan Uzair sahaja yang tahu di mana dia letakkan manuskrip itu. Kemudian Uzair pergi ke tempat tu, korek semula, jumpa, dan mereka ketahui bahawa benarlah ini Uzair. Dan cerita menarik Ustaz, perempuan tua ini dia buta, dan dia nak buktikan bahawa dia ini Uzair ialah dia doa kepada Allah SWT berikan kembali penglihatan kepada perempuan tua ini, dan kemudian disapu di mata ni, dan Allah SWT rezekikan kembali penglihatan. Dan bila dia nampak je muka Uzair tu, maka dia percaya bahawa ini adalah Uzair yang telah hilang daripada kampung ini selama 100 tahun dikatakan, ataupun lebih kurang 100 tahun. Bila Allah SWT memperlihatkan kisah ini kepada lelaki ini, dalam ayat Quran yang disebut a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir.
a'lamu. Penggunaan fi'il mudhari' a'lamu ini dikatakan ketika itu dia tahu, kan? Dia baru tahu, tapi nak menunjukkan bahawa selepas dilihatkan kejadian ini, dia lebih percaya dengan penyaksian ini. Dia percaya bahawa Allah ini tiada tandingan kuasa begini, dan dia tidak boleh, kita sebagai umat Islam ni ataupun yang beriman ni, apabila kita nampak satu kejadian ataupun kebesaran Allah SWT, kita haruslah meyakini bahawa apa yang kita saksikan itu hanyalah datang dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisah-kisah ini pun macam saya kata tadi, ada beberapa mukjizat lah, Zat dan Afiq, Syahidah. Pertamanya, Allah SWT mematikan lelaki ini selama 100 tahun, kemudian menghidupkan semula. Macam mana Allah SWT sebut, فَأَمَتْهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259, muka surat 43. Yang mana dalam live ni mungkin boleh surah Marni boleh tengok muka surat 43 mushaf. Surah Al-Baqarah ayat 259. Panjang lebar diceritakan tentang kisah ini. Okey, pertama sekali, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Mukjizat pertama, Allah mematikan lelaki ini, ثُمَّ بَعَثَهُ, menghidupkan. Kemudian mukjizat yang kedua ialah kematian keledainya itu serta sisa tulang belulang kekal sebagai kerangka tulang semata-mata tanpa dilapisi oleh daging, darah dan bulu. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Dan lihatlah kepada keledaimu itu, kami jadikan yang demikian itu sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Kalau Allah kata itulah kejadian, kun fayakun. Dan kemudian yang ketiga mukjizat ialah ketiadaan sebarang perubahan pada makanan dan minuman sepanjang tempoh 100 tahun tersebut. Mungkin kita lihat secara logik akal, kalau kita tinggalkan satu pisang macam tu, kan? 3 hari mungkin dia dah busuk. Macam contoh dalam perumpamaan Melayu kata pisang emas di bawah belayar, ambil letak di atas peti, yang sama dia letak atas peti bawah belayar, 1 hari 1. Kenapa? Sebab bila 1 hari, kemudian 1 hari dia akan masak lagi satu, masak lagi satu, lagi satu. Tapi kalau kita letak satu tandan pisang sekalipun, sesikat pisang ke, 100 tahun, secara logik akal yang kita tengok, dia boleh bertahan ke? Tak. Secara logiknya mungkin tak bertahan lah, kan? Jadi tapi dengan kuasa Allah SWT, dengan mukjizat yang dikurniakan, nak menunjukkan bahawa kepada lelaki ini, apa yang Allah kehendaki akan berlaku dengan izinnya. Jadi kita tengok juga yang keempat lah, saya boleh kata point sebelum kita alih ke seterusnya. Kematian lelaki ini bukannya kematian yang tak sengaja, tetapi kematian ini adalah kematian yang khusus, yang disengajakan. Mungkin ada setengah pihak yang menganggap bahawa kematian lelaki ini selama 100 tahun ni dan dibangkitkan semula, dia bercanggah dengan nas-nas yang lain. Tapi nas-nas yang disebutkan tadi tu menetapkan bahawa apabila seseorang manusia itu mati, rohnya tidak akan dikembalikan kepadanya, melainkan pada waktu kebangkitan di hari kiamat kelak. Tapi dalam kisah ini, Allah SWT kembalikan roh dalam jasad itu pada saat itu, bukannya di hari kiamat kelak. Jadi ini adalah kematian yang khusus yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alla a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang Allah sebutlah ayat ini, kesudahan golongan yang ingkar dan yang tidak mahu beriman itu, sehingga apabila ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia supaya aku dapat mengerjakan amal-amal yang soleh dalam apa yang telah aku tinggalkan. Dan Allah kata, tidak, sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya sahaja. Terima kasih Nazmi. Saya rasa keberatan nak stopkan Nazmi, tapi kerana masa, tapi saya nak Nazmi bagi satu pelajaran yang paling bermakna. Pelajaran paling bermakna, sama ada daripada kamu ataupun kamu rasa daripada Syekh Solah, saya tak kisah. Tapi adik-adik bagi satu benda yang adik-adik belajar daripada kisah ni. Apa dia? Kalau saya boleh kata pengajaran lah, kan. Pertama daripada kisah. Satu je. Bukan 1, 2, 3. Nak satu kan? Yang paling kamu rasa bermakna. Yang saya baca kitab ni lah, kan. Tu lagi cantik. Kalau kita nampak satu ayat, kita jangan lihat satu sudut pandang je.
ataupun satu ayat ataupun satu phrase ke apa-apa, kita jangan tengok satu sudut pandang. Kita mesti melihat satu perkara dari pelbagai sudut pandang. Sudut pandang contoh pertama dari segi bahasa, dari segi konteks masa diturunkan. Contohnya dalam Al-Quran ni Allah SWT ada pelbagai qiraat, pembacaan ayat Quran tu, kepelbagaian qiraat dalam membaca Al-Quran tu pun ada makna tersendiri. Bila dia membawa makna yang berbeza, penerimaan masyarakat ataupun orang yang baca tu pun berbeza. So saya rasa kita tak boleh ambil mudah dengan apa yang kita baca lah. Setiap apa yang kita baca tu kita kena teliti betul-betul supaya kita dapat ibrah daripada ni, bukan sekadar baca kosong lah. Ada isu qiraat ke dalam isu Uzair ni? Ada. Pertama, Kaifa nunshizuha wa kaifa nunshiruha. Zai dengan ra. Jadi kalau nak tahu apa bezanya, saya tahu Nazmi passion tinggi untuk menerangkan, tapi saya terpaksa stop supaya tuan-tuan boleh dapatkan karya ni. Untuk mengetahui al-ikhtilaf fil qiraat, perbezaan qiraat membawa kepada kepelbagaian makna. Subhanallah. Ini antara ilmu besar dalam ulum Quran, iaitu qiraat, dan Nazmi telah memberikan satu hint kepada keperluan untuk kita ambil tahu tentang hal-hal qiraat, kerana ia boleh membantu kita memahami dengan makna lebih mendalam, melihat satu ayat daripada perspektif yang berbeza macam Nazmi sebutkan tadi. Saya pun kena stopkan diri saya, walaupun saya nak berkongsi. Saya nak bagi ruang dulu semua adik-adik saya satu round. Kita terus pergi kepada siapa dulu ni? Boleh insyaAllah. Afiq dulu Afiq. Silakan Afiq. Afiq, kisah apa ni? Baik, sebelum saya menelusuri lebih dalam lagi tentang kisah Harut dan Marut ni, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu lah. Silakan. Baik, nama saya Afiq Syaris. Saya merupakan lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mengambil jurusan Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa lah. Satu rakan seperjuangan lah dengan Nazmi. Kenal. Rakan sejawat. Baik, saya akan berkongsikan berkenaan dengan salah satu kisah yang telah pun saya terjemah daripada kitab Ma'a Qasas Sabiqin fil Quran. Ini adalah kisah berkenaan dengan Harut dan Marut. Jadi kisah Harut dan Marut ni telah tersebar luas mitosnya ataupun kisah Israiliyatnya ataupun kisah dongengnya, yang mana kisah ini telah pun diputar belitkan, diubah-ubah, ditokok tambah sejak daripada ratusan tahun dahulu lagi. Mungkin saya boleh mulakan perkongsian saya ini dengan berkongsi terlebih dahulu apakah kisah Israiliyat yang tersebar luas, yang telah pun dihadam oleh masyarakat sekian lama. Yang pertamanya adalah Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang rebellious. Rebellious dia daripada segi apa? Mereka mempersoalkan mengapa Allah SWT menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sedangkan manusia ini cenderung untuk melakukan dosa, melakukan kezaliman dan sebagainya. Dan mereka kata bahawa jikalau kami berdua ini dikurniakan nafsu, niscaya kami mampu untuk taat perintah Allah. Niscaya kami lebih mampu, lebih baik lagi daripada manusia yang dijadikan sebagai khalifah ni. Maka Allah SWT pun menurunkan Harut dan Marut ni ke muka bumi berbekalkan nafsu. Maka berjumpalah Harut dan Marut ni dengan satu orang wanita. Okey. Maka wanita ini diceritakan mempunyai paras rupa yang cantik. Okey. Dan mereka, Harut dan Marut ini kononnya tergoda dengan wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata kepada Harut dan Marut, jika kalian inginkan aku, maka aku meletakkan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah untuk mereka menyembah berhala. Syarat yang kedua pula adalah untuk mereka membunuh bayi. Dan syarat yang terakhir adalah untuk mereka minum arak. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh wanita tersebut kepada Harut dan Marut. Okay? Maka setelah berfikir panjang, okay, Harut dan Marut ni decide untuk memilih untuk minum arak. Atas justification, minum arak itu adalah dosa yang paling kecil berbanding ketiga-tiga itulah, menyembah berhala dan juga membunuh bayi. Mereka pilih untuk minum arak. Jadi apa berlaku? Apabila Harut dan Marut minum arak, maka mereka berada dalam keadaan yang mabuk, tidak sedarkan diri. Maka apabila mereka mabuk, mereka akhirnya membunuh bayi
mereka akhirnya menyembah berhala dan mereka akhirnya berzina dengan wanita tersebut. Okey, ini nak katanya daripada tindakan yang kecil itu, dosa yang kecil itu membawa kita kepada dosa yang lebih besar. Kemudian apa yang berlaku? Maka wanita itu kononnya naik ke langit, bertukar menjadi sebuah bintang yang diberi nama bintang Zuhrah. Ini cerita yang sangat dongeng lah, direka-reka. Naik ke langit dan kemudian malaikat Harut dan Marut ini memilih untuk diazab di dunia. Azab mereka macam mana? Azab mereka adalah digantung terbalik di dunia sehingga hari kiamat. Baik, ini adalah kisah Israiliyat. Okey, kisah yang dongeng, yang karut, yang tidak benar. Kisah yang asli berkaitan Harut dan Marut ni adalah apa? Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diturunkan kepada Bani Israel sebagai satu ujian. Okey, kalau tuan-puan yang tengok live TikTok sekarang ni, boleh buka Quran. Buka Quran pada muka surat 16. Okey, buka Quran pada muka surat 16. Lihat pada ayat 102 kan. Saya ambil petikan ayat 102 ni. Dikatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Okey, maksudnya dekat sini adalah telah berlaku isu sihir di kota Babil, kota Babylon. Okey, maka Allah menurunkan kedua malaikat ini untuk menerangkan berkaitan sihir. Okey, menerangkan berkaitan sihir. Dan sebelum malaikat Harut dan Marut ni menunjukkan apa itu sihir, apa itu mukjizat, untuk dibezakan, untuk ditimbang tarakan, mereka telah berikan amaran, iaitu innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami datang ni sebagai ujian. Fala takfur, janganlah kamu berlaku kekufuran. Jangan berlaku kekufuran ini bermaksud janganlah kamu mengamalkan pula sihir ni dan melakukan kerosakan, itu maksudnya. Okey. Jadi apabila ditunjukkan beza antara mukjizat dan juga sihir, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Bani Israel ini mengamalkan sihir yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut dan seterusnya melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Itu secara ringkasnya lah. Okey, berkaitan kisah perbandingan antara kisah Israiliyat dan juga kisah yang asli menurut Al-Quran. Okey. Jadi apa dapatan saya daripada perbandingan kisah Israiliyat dan juga kisah asli berkaitan Harut dan Marut ni adalah yang pertamanya, tidak semua ilmu itu adalah jambatan ke syurga. Bagus. Okey. Subhanallah. Ada sebahagian ilmu yang merupakan jambatan ke neraka. Okey. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya ada ilmu yang kita dapat sekadar untuk pengetahuan kita je. Untuk kita simpan supaya kita tidak melakukan benda tu. Untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara tu. Dan ada setengah ilmu yang kita dapat, kita harus sebarkan lagi. Kita harus sampaikan. Jadi itulah satu perkara yang saya rasa main point lah yang saya dapat daripada kisah Harut dan Marut ni. Terima kasih Afiq. Subhanallah, Afiq memilih satu ibrah, namanya semacam fitnah ilmu. Walaupun saya faham Afiq telah menemui bersama dengan Azmi dan Syahidah, adik-adik kita ni menemui terlalu banyak khazanah mutiara berharga sebenarnya. Tapi kerana live ini kita letakkan batasan masa, maka banyak perkara yang adik-adik ni menahan dirilah daripada meluahkan. Saya tak tahulah diorang kena pergi klinik ke pergi farmasi sekejap lagi, akibat daripada menahan diri daripada mengeluarkan apa yang telah menyebabkan mereka struggle siang dan malam. Bayangkan diorang struggle nak translate karya ni, tiba-tiba Ustaz Syahari kata bentang satu je daripada banyak pelajaran. Siapa tak sakit hati? Tapi adik-adik akhirnya mereka perlu belajar daripada sekarang. Masyarakat kita dalam kuliah-kuliah pun macam tu lah. Kita baca banyak, tetapi bila nak present, kita punya nota tu 5 pengajaran. Tapi kerana audience, kita menghormati audience, kita nak menyantuni kita punya mad'u, nampak gaya satu cukup kot. Yang paling penting sebab daripada banyak tak faham, lebih baik satu yang difahami dan dihayati. Sini dipanggil hikmah lah, insya-Allah.
Okey, kita masih lagi Al-Baqarah sebenarnya, iaitulah Uzair dan juga Harut Marut. Kita pergi pada Syahidah. Baik. Saya boleh rasa jantung Syahidah berdegup kencang. Bila aku, ya Allah, sangat hidup penuh dengan tekanan. Ya, tetapi akhirnya giliran Syahidah tiba. Okey Syahidah, silakan. The Baik. floor is yours. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, buat para penonton, nama saya Syahidah binti Talib dan saya adalah pelajar tahun akhir daripada UPSI dan sekarang ni adalah intern di Yayasan Tadawul lah. Baik, untuk penceritaan saya daripada saya pula adalah bab pertama sekali, iaitu berkenaan dengan lembu betina Bani Israel. Yep, Al-Baqarah. Perasan atau tak, lembu betina sekiranya dimasukkan ataupun ditranslatekan, diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi sebagai Al-Baqarah. Iaitu sama dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Surah ini antara surah yang paling panjang dalam Al-Quran tersebut. Tapi dalam penceritaan saya kali ini adalah berkaitan lembu ni, dia bermula bukan tentang lembu semata. Dia bermula daripada satu kes pembunuhan. Betul? Saya bukan nak jadi detektif Conan ke apa, bukan? Okey, tapi kisah-kisah ni adalah diterangkan dalam Al-Quran dan dimasukkan dalam kitab Qasas yang kita terjemahlah. Betul. Okey, pertama sekali pada zaman ni adalah zaman Nabi Musa SAW. Betul. Berlakunya kes pembunuhan seorang lelaki daripada kaum Bani Israel. Okey, pembunuh ni kita tak tahu siapa dalam cerita ni lah. Jadi disebabkan tak tahu siapa, kaum Bani Israel ni pun bertelingkah ataupun bergaduh, saling menunding jari kepada masing-masing lah. Kau yang bunuh ke? Kau yang bunuh ke? Macam tu lah. Okay. Jadi untuk mendapat kepastian, para penduduk ataupun kaum Bani Israel ni datang bertemu dengan Nabi Musa AS untuk bertanyakan. Boleh diterjemahkan sebagai, Nabi Musa, ya Nabi Musa, kami sekarang ni ada kes pembunuhan, tapi kami tak tahu siapa pembunuhnya. Benar. Sampai bertelingkah yang boleh menjadikan kerosakan lah kawasan mereka. Betul. Jadi cara Nabi Musa AS adalah meminta kaum Bani Israel ni untuk menyembelih seekor lembu betina. Okey. Dia punya poin di situ adalah hanya menyembelih lembu betina seekor sahaja. Tapi benda ni menjadi rumit. Kenapa? Sebab secara umumnya Nabi Musa hanya menyatakan lembu betina, tapi tidak menyatakan ciri-cirinya. Kiranya maksudnya dalam ni boleh je lah asal lembu betina. Faham tak? Okey. Tapi disebabkan Bani Israel ni dorang ni ada pemikiran yang complicated lah, orang cakap dalam bahasa Inggeris ni, ataupun pemikiran yang rumit. Nak sungguh yang detail. Macam tu. Ataupun sebenarnya kalau Nabi Musa ni, kalau dia nak bagi tahu yang detail, boleh je macam tu. Boleh bagi terus je kan. Tapi kenapa Nabi Musa bagi yang umum sahaja, bukan yang detail? Sebab untuk menyenangkan ataupun memudahkan kaum Bani Israel ni melakukan ataupun melaksanakan perintah yang Allah berikan ni lah, diwahyukan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sahaja, seekor lembu betina. Tapi disebabkan daripada mereka ingin berdolah dalih ataupun mengelakkan diri daripada melakukan, macam ada jelas alasan lah macam tu, ada je alasan dorang. Jadi pertanyaan yang pertama daripada kaum Bani Israel adalah umur.
umur bagi lembu betina tersebut? Okey, dapat? Yang melihat dapat tak? Yang pertama adalah umur. Keadaan, dorang cakap lah macam kalau kita cakapkan yang tua ke, yang muda ke, macam tu. Tapi daripada Nabi Musa, dorang ni assume Nabi Musa ni tak tahulah kan, macam tak tahulah siapa yang sebenarnya haiwan dia ni umur dia berapa. Tapi dengan cepat, dengan wahyu Allah, Nabi Musa boleh menyatakan umurnya tidak muda dan tidak tua, iaitu pertengahan. Maksudnya dewasalah, cukup matang untuk disembelih. Kemudian datang pula soalan yang kedua. Soalan kedua apa? Soalan dia adalah warna. Alamak, warna lah pula. Macam tu. Lembu macam kita tahu, banyak warna. Ada yang hitam putih, ada yang coklat lah pula. Macam-macam lah. Tapi ini pun dapat terus jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa, iaitu warnanya adalah kuning pekat dan terang, iaitu senang dan nampak orang boleh nampaklah, mudah dicari. Kemudian setelah ada soalan kedua, ada pula soalan yang ketiga. Soalan dia, lembu ni pernah lembu yang kita guna untuk membajak tu kah? Macam tu, yang untuk bertanam tu kah? Macam tu. Tapi bagi jawapan yang seterusnya, Nabi Musa juga terus menyatakan tidak digunakan untuk membajak ataupun mengair untuk tanaman, sihat tanpa kecacatan dan tiada belang. Okey. Dari sini kita perasankah kalau Bani Israel ni yang pertama dia macam melengah-lengah. Faham tak? Selepas satu soalan, satu lagi. Selepas satu soalan, satu lagi. Dia sebenarnya di sini mau menunjukkan dalam penceritaan ni adalah kaum ataupun golongan yang berlengah-lengah melaksanakan tugasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebenarnya macam mana pula, apa kaitan si mati, kes pembunuhan dengan lembu? Okey, setelah 3 soalan ulang-alik jumpa Nabi Musa, baru diorang laksanakan dan bertanya apa kegunaannya. Kegunaan lembu ni. Kegunaannya adalah memukul si mati menggunakan bahagian paha lembu betina tersebut. Dia pukul mayat tersebut dan mayat tersebut bangun, hidup semula. Macam Nazmi tadi, Uzair iaitu lelaki yang ditidurkan selama 100 tahun. Tapi yang ni bahagian saya pula adalah lelaki yang memang mati. Memang mati. Tapi hidup semula. Hidup semula dan menyatakan siapa pembunuhnya. Si Fulan binti si Fulan ataupun si Fulan bin Fulan. Macam itulah. Okey. Seterusnya, daripada pengajaran utamalah yang kita dapat daripada bahagian lembu betina ni adalah sebenarnya sebagai manusia ataupun orang yang beriman, kita mestilah menerima perintah dan melaksanakan dengan segera. Saya dapat contohkan di sini adalah senang dan setiap orang memang akan laksanakan adalah solat. Kenapa? Sebab solat ni masa yang paling panjang adalah solat Isyak. Perasan atau tak? Isyak ni daripada, kalau di Semenanjung ni 8.30. Kalau Sabah Sarawak jam 7.30. Okey. Sampailah subuh. Sebelum subuh tu Isyak. Dia masa yang sangat panjang. Tapi daripada orang tu sendiri nak buat segerakan ataupun bagi alasan kejap lagi lah. Inilah yang kita nampaklah daripada penceritaan lembu ni. Kaum Bani Israel ni yang sengaja berlengah-lengahkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey. Itu sahaja Ustaz. Subhanallah. Terima kasih pada Syahidah
fasih bicara orang Sabah. Ya, kita dapat mendengar sebutan perkataan yang terang, Afiq dengan energinya, dan Nazmi dengan istayab, penguasaan banyak yang belum dibongkarkan. Jadi saya buat kejutan sedikit. Hari ini kita ambil satu kisah saja. Sebab saya nak latih adik-adik untuk berinteraksi dengan apa yang telah kamu temui. Kamu dah dapat data, kamu dah dapat fakta, kamu telah bersua dengan siapakah Syekh Salah. Alhamdulillah. Mungkin kalangan kamu ni first time dengan manhaj Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Mungkin kalangan kamu ini bukan kali pertama kalau kamu rapat dengan Dr. Azrul lah, ataupun kamu rapat dengan Tadabbur Center. Ini kamu takkan rasa suatu yang ganjil kalau almarhum sangat kritis dengan Israelian. Jadi kita nak bersembang sesama kita. Saya nak Nazmi tanya satu soalan pada Afiq mengenai topik Afiq. Afiq tanya satu soalan pada Syahidah mengenai topik Syahidah, dan begitulah Syahidah kepada Nazmi. Okey, boleh fikirkan dulu apa soalan yang kamu nak tahu daripada pembentangan Nazmi. Ya, rasa-rasanya aku tak puas hati lagi ni. Aku masih lagi bertanya-tanya. Sebab dalam projek ini, adik-adik fokus pada kajian masing-masing. Adik-adik tidak bertanya khabar, dipanggil kajian silang. Tidak mungkin berkesempatan. Saya bukan anggap adik-adik tidak berbincang. Adik-adik tak sempat nak bincang sebab masing-masing fokus pada masing-masing. Sebab ini dipanggil pembacaan. P nombor 1 pembacaan. Sebab kita di Yayasan Tadabbur, kita nak buat satu program Mahira di mana kita nak latih para pentadabbur ini, dia ada kemampuan pembacaan yang meluas. So adik-adik telah membuktikan adik-adik mempunyai pembacaan dengan salah satu rujukan. Tetapi sekarang adalah sesi untuk kita belajar apa yang disebut sebagai penyampaian. So dalam proses menyampaikan, adik-adik kena ada idea sendiri. Adik-adik kena ada, dipanggil syakhsiyah ilmiah. Maknanya ini bukan dapatan Dr. Salah, ini dapatan saya. Saya rasa saya belajar benda ni lah. Okey, tapi untuk pergi kepada itu, nanti dulu saya nak kamu belajar bertanya soalan kepada masing-masing antara satu sama lain. Tapi sebelum adik-adik tanya soalan dan bersembang, saya nak suasana sembang lebih pada informal. Okey ke ni? Kita tangguhkan dulu lagi kisah-kisah lain tu Kita cari masa lain. Adik-adik masih lagi beberapa tempoh di sini. Manhaj Syekh Salah, kalau anda perasan daripada ketiga-tiga pembentangan, adalah manhaj yang sangat hati-hati dengan Israiliyat. Bukan tolak. Lepas tu saya boleh, saya tidak pasti, tapi saya rasa saya perlu jelaskan. Jangan kita kata Israiliyat itu totally salah. So tak berapa tepat kalau adik-adik memberikan gambar Israiliyat dongeng Israiliyat. Israiliyat mitos Israiliyat, sebab ini dibincang dalam ulum Quran. Kalau benda tu dongeng, orang tak bincang, tolak terus. Tapi kenapa ada para ulama menyatakan Israiliyat ada dua kategori? Satu diterima, satu ditolak. Bermaksud ada kategori yang perlu
Dia komensi. Test. Dengar ke suara? Suara tak ada, tapi Syahidah Ada, dia ada. okey. Tu tak nyala tu. Okey. Sebelum adik-adik tanya soalan ataupun saya nak sembang, tolong share dengan saya ringkas. Apa korang belajar daripada manhaj Syekh Solah Nazmi? Apa pendekatan Syekh Solah yang kamu temui? Kamu rasa apa sepanjang kamu terjemah ni? Kamu perasan tak penulis ini ada satu kaedah ke metodologi ke? Apatah lagi kamu 3 kisah. Maksudnya macam konsisten lah. Sebab dia baca mukadimah. Mukadimah Syahidah. Oh, saya dah baca mukadimah. So sebenarnya kena tanya kamu, tapi tak apa. Kita test dulu Nazmi. Nazmi 3 kisah tau. Tapi saya rasa Nazmi boleh temui apa yang konsisten dalam metod Syekh Solah. Saya rasa bila saya kata Syekh Solah kumpulkan pandangan ulama, beliau cuba usaha sehabis baik untuk membumikan teks yang ilmiah. Orang awam mungkin sukar nak baca teks-teks yang bersifat klasik atau tradisional, tapi dengan pendekatan gaya bahasa Syekh Solah ni, kita baca sekali pandang senang, dia faham, dia tak ada tidak ada terlalu adab ataupun sastera lah dalam pembahasan akademik ataupun kiasan yang terlalu kita kena baca 2-3 kali baca tafsir, tak, dia dah kumpulkan dan gaya bahasa tu lebih membumi. Lepas tu kalau sahabat-sahabat baca Mafatih At-Ta'amul Ma'al Quran, maksudnya suara saya tak okey, Nazmi okey. Dah ada dah? Okey. Bateri tu kot. Rafiq cuba tengok je. Kita boleh sambung. Perjuangan Syekh Solah bukan hanya membasuh cawan itu agar tidak ada Israiliyat, tetapi sebab ada orang, ini Israiliyat tuan-tuan, jangan dengar. Tapi apa apa pengajarannya? Inilah cabaran kedua. Nazmi satu hari nanti, Syahidah satu hari nanti bila menyampaikan, jangan hanya sibuk menghantam. Jangan hanya kata ini salah, ini bid'ah, tapi apa yang betul? Beri kami pelajaran. Okey, kalau betul Al-Quran ini luar biasa pada At-Taswir Al-Fanni, korang kena cari maklumat At-Taswir Al-Fanni ni apa. Sebab ini antara yang kerap Dato' Solah sebut, kerana inilah istilah gurunya almarhum Syed Qutb, At-Taswir Al-Fanni. Kalau hebat Al-Quran dalam seni penceritaan, Salah sangat menekankan dalam Mafatih Al-Ghaib, orang yang nak tafsirkan Al-Quran mesti mentafsirkan dengan bahasa zaman tu. Dipanggil Ibnu Zamani. Ibnu Zamani. Al-Mufassir la budda alaihi an yakuna ibna zamani. Dia kena jadi anak kepada zaman dia. Kalau dia masih lagi berkongsi bahasa-bahasa 600 tahun lepas, susahlah untuk anak muda datang dengar kuliah tafsir. Sebab tu anda akan perasan Dr. Solah juga menghasilkan tahdhib ataupun filter balik tafsir At-Tabari. Ada di rumah saya. Banyak. Tebal tapi jadi nipis. Sangat. Hanya beberapa jilid sahaja. Daripada 10 jilid jadi 3-4 jilid sahaja. Tafsir Tabari. Tafsir Ibnu Kathir pun beliau tahdhib. Ya. Bukan tahqiq. Tahdhib maknanya tapis balik yang sanad-sanad tu dibuang untuk tujuan orang boleh terus sampai kepada maksud At-Tabari. Nak mudahkan orang awam. Nak mudahkan orang awam. Inilah tokoh ulama yang jadi inspirasi saya juga agar kita jangan sibuk sangat dengan hanya dunia akademik sampai lupa nak menyantuni masyarakat awam. Afiq,
Awak punya rasa-rasa yang awak alami sepanjang mengkaji ni, apa yang awak makin kenali Dr. Salah ni? Ada? Okey, baik. Sebenarnya apa pengalaman saya dalam melakukan tugasan ni adalah sebelum sekali baca tu memang dah boleh terus dapat tangkap apa yang nak disampaikan. Jadi penggunaan gaya bahasa dia tu saya sangat kagum lah. Setakat pengalaman saya bukan orang yang membaca lah. Saya bukan orang yang membaca, tapi saya tak menyanyi pun tak juga. Yang nyanyi saudara Nazmi lah. Okay. Kita ada artis di sini sebenarnya. Okay, jadi saya sangat kagum dengan gaya bahasa Syekh Dr. Solah ni, dan cara penyampaian dia yang sangat friendly lah untuk beginner. Friendly for beginner. So Afiq, jawab soalan. Kenapa YT nak terjemah kitab ni kalau macam tu dah sifat tulisan Dr. Solah? Kamu rasa kenapa YT nak terjemah kitab ni? Punya banyak kitab kat luar sana. Betul. Pentingnya untuk YT terjemahkan kitab ni adalah supaya orang-orang awam boleh akses kepada ilmu-ilmu ni, kepada kisah-kisah yang dalam Quran ni, yang mungkin kalau kitab-kitab yang lain tu mungkin bahasa akademik dia terlampau tinggi. Tak semua orang ada, orang kata apa, di rezeki kemahiran sebegitu rupa kan. Betul. Jadi penting, pada saya memang sangat penting untuk kita terjemahkan dan kita publishkan terjemahan kitab ni supaya orang ramai dapat manfaat lah. Dan tokoh-tokoh yang dipaparkan bukan tokoh Nabi-Nabi. Sebab apa? Kalau YT terjemah kitab Nabi-Nabi, kita punya kekadang dalam mentaliti kita, ya Nabi, dia memang hebat. Tapi bila tokoh-tokohnya ibu Nabi Musa, adik-adik ni tak kaji lagi ni. Ibu Nabi Musa, pemuda Al-Kahfi ada dalam ni. Kita ada Zulkarnain ada dalam ni. Oh, kalau you all memang tak kaji kot Zulkarnain ni. Kalau you all kaji Zulkarnain, memang anda akan nampak kelainan manhaj Dr. Solah pada mubahamat, yang tu kita bincang belakang. Tapi nak katanya tokoh-tokoh yang lebih sesuai bagi sesetengah orang yang memberi alasan Nabi terlalu tinggi, kami ni siapa? Habis tu nak bagi alasan apa? Quran memaparkan tokoh-tokoh biasa, dia macam tokoh dari kalangan orang awam, bahkan orang yang sebelumnya tidak beriman tiba-tiba beriman. Nak kata apa? Syahidah selaku pembaca mukaddimah, which is mukaddimah ni penting sebelum kita nak membaca apa-apa kitab. Apa yang kamu kenali tentang Dr. Solah? Baik. Sebenarnya nak dikenali sangat, saya rasa secara jujurnya taklah, sebab saya ni masih baru dalam bidang ni. Okey. Walaupun ada belajar bahagian penterjemahan, tapi bahagian kitab-kitab ni masih baru untuk saya. Okey. Tapi berdasarkan daripada penterjemahan bahagian metodologi, saya dapat rasakan yang seperti yang Afiq dan Nazmi baru je bagi tahu sebentar tadi adalah pengisian daripada buku ni bukan daripada satu sumber sahaja. Seperti yang Ustaz nyatakan sebentar tadilah, dia memang betul, memang terdapat pelbagai kitab yang digunakan sebagai sumber-sumber untuk menjadikan kitab ni menjadi satu buah kitab yang bervariasi lah, selain daripada penggunaan cara bahasa yang mudah. Untuk saya sendiri adalah pelajar yang mengambil jurusan bahasa Arab, masih baru juga, dan memang bukannya orang yang hebat lah. Kiranya masih penterjemahan tu hanya masih di taraf peringkat universiti sahajalah. Boleh memahami teks walaupun dia memang fully dalam bahasa Arab. Okey, saya faham. Oh, ayat ni cakap macam ni. Walaupun dia punya bahasa Arab tu, yelah sebab sebelum ni kitab-kitab yang pernah saya punya pensyarah discuss lah untuk dalam kelas, semua memang orang cakap bahasa yang tinggi. Bahasa yang tinggi.
bila saya temui kitab yang kita terjemah ni lah, Qasas ni, memang penggunaan ciri-ciri bahasa dia mudah difahami lah. Ya, mudah difahami untuk kalau saya boleh rasa kalau orang sekolah menengah tingkatan 6 lah, tingkatan 6. Dia boleh faham. Kata enam. Ha. Sebab kalau tingkatan 5 dia belum lagi. Tapi tingkatan 6 sebab saya daripada lepasan tingkatan 6. Masya-Allah. Ha, Hidup jadi STPM. STPM kan? ya betul. Saya STPM juga. Baru sekejap. Okey dah. Okey. Boleh dengar tak penonton? Ha. Ya, itu dia yang kita mahu kan. Okey. Kembali bersama saya juga. Ya, di sini pentas. Okey. Okey. Saya sambung ya. Okey. Jadi saya rasa daripada kitab ni memang sangat sesuai untuk masyarakat di luar sana. Cantik. Alhamdulillah. Sebab dia bukannya sahaja pasal ilmiah yang macam fiction. Bukan. Dia bukan fiction yang macam kita belajar contohnya astronomi, pasal langit semua tu. Bukan. Dia tak. Dia mendidik sekali masyarakat di luar sana. Kehidupan ni sepatutnya jadi macam mana. Macam bahagian saya tadilah bahagian lembu betina kaum Bani Israel tu. Dia menceritakan, memang dia ada cerita story of the line lah macam tu. Tapi sorry. Menglish sikit. Macam tu. Okay, storyline dia tu memang orang cakap ada pengisian yang lain. Kiranya okay, sebenarnya bukan itu sahaja yang dia nak ceritakan. Dia nak ceritakan kita ni sebagai manusia. Okey. Syahidah. Okey. Okey dah tu. Okey. InsyaAllah. Okay, kita stop dulu Syahidah. So kita nak simpulkan, ini penting ya, Marni, Nazura, Syah dan semua yang mendengar. Dr. Salah kelihatannya menurut adik-adik punya dapatan mempunyai 3 keunikan. Sebenarnya banyak, boleh buat kajian dan memang ada kajian pun terlepas Dr. Salah wafat, meninggal dunia, ada banyak kajian-kajian dituliskan tentang manhaj beliau. Tapi paling kurang ada 3 lah. Saya namakan 3P. So adik-adik kalau nak bawa pendekatan Khalidi di Paguh ataupun di Malaysia, ambillah pendekatan Dr. Salah ini. Nazmi Al-Khalidi, Afiq Al-Khalidi, Syahidah Al-Khalidi, Al-Khalidah. Okey. B nombor 1, bersih dari Israiliyat. Dan bukan hanya Israiliyat, tetapi bersih, maksudnya bersih daripada maklumat yang bukan-bukan. Israiliyat kalau membantu, ambillah. Tetapi sebenarnya kita tak perlu kepada mentafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat, sebab kita ada terlalu banyak khazanah tafsir ayat dengan ayat lain. Tafsir Okey, kita boleh tafsirkan ayat berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Kita boleh tafsirkan ayat berkenaan dengan apa kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Begitu ramai para sahabat. Jadi, semaklah balik sejauh mana keperluan untuk ambil cerita-cerita Israiliyat. Seandainya ia disebut oleh para sahabat dan seandainya ia boleh membantu kita lebih menghargai ayat, tidak ada pertentangan dengan sunnah, tidak ada pertentangan dengan syariah, maka ia boleh untuk diambil. 2, Nazmi dengan Afiq tekankan sangat tadi. B nombor 2,
Tarbawi, tafsir yang mendidik. Dia umpama dia atas. Subhanallah. Dan B nombor 3 adalah Syahidah sebut banyak tadi, banyak baca. Banyak baca. Pembacaan kena banyak. So kalau you all boleh pegang pada 3B ni, kalau you all terpilih, Allah pilih untuk menyampaikan, itu dah sangat cantik dah. Saya rasa benda ni boleh kita tekankan masa mahirah nanti. InsyaAllah. Iaitulah pendekatan Syekh Salah. Okey. Baik, kita ada Nazmi dengan cerita Uzair. Betul. Kita ada Afiq dengan cerita Harut Marut. Kita ada Syahidah dengan cerita Baqarah. Saya nak latih adik-adik kemahiran bertanya soalan aras tinggi ataupun tak payahlah aras tinggi, just tanya satu soalan. Mi, tanya soalan pada Afiq. Apa kamu rasa kamu nak tanya mengenai Harut dan Marut? Okey. Afiq rasa kan daripada macam formal kan. Afiq rasa dari kisah Harut Marut ni, kalau kita tengok masyarakat sekarang ni, satu benda je lah kita boleh tengok. Mungkin antara kita dekat dunia ni, dekat Malaysia ke mana-mana kan, masih ada ke Harut dan Marut ni. Dan macam mana kita nak, orang kata sebagai, okay lah, viewers yang tengok ni ataupun kita sendiri nak jauhi ataupun kita nak apa yang kita nak belajar lah. Very good question. Walaupun Afiq tak jawab lagi, saya kena puji soalan ni sebab inilah soalan praktikal. Orang awam, walaupun dia orang tak tanya, tapi orang yang nak pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, kena tanya soalan tu dulu. Adakah Harut Marut itu ada pada hari ini dan bagaimana untuk mengatasi mereka, menghadapi mereka? Baik. Pandangan, komen. Pandangan saya Podcast kan? Okay. Baik, pandangan saya adalah sehingga ke hari ini, walaupun Harut dan Marut secara zahirnya tidak ada, secara zahirnya tidak ada, tetapi kisah ataupun sifat yang sifat yang ditunjukkan oleh Harut dan Marut tu bukan sifat daripada Harut dan Marut lah. Saya boleh kata sifat Bani Israel tu sendirilah. That is very good statement, Afiq. Sifat Afiq daripada tidak terperangkap dengan soalan ini. Afiq sebab sangat kalau kita saya boleh bagi kredit pada kamu. Sebab kadang-kadang kita nampak yang bermasalah Harut Marut. Betul. Sedangkan mereka malaikat yang diutuskan Allah, yang bermasalah bukan Harut. Betul. Bukan jadi mengajar. Betul. Sebab Harut dan Marut itu yang ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran, yang membawa cahaya itu. Okey, jadi tak ada masalah pada Harut dan Marut tu. Yang bermasalah adalah pada Bani Israel itu sendiri, yang mengambil larangan dijadikan amalan. Itu yang silapnya kat situ. Tak Jadi dengar betul-betul. tak dengar betul-betul. Tak dengar sampai habis. Tak dengar sampai habis. Padahal bukan tak dengar sampai habis. Awal-awal tu lagi mereka dah tak dengar. Padahal Harut Marut turun tu dia kata dah, nahnu fitnah. Kami ini adalah ujian. Dan mereka tak mengambil ujian tu dengan betul lah. Jadi saya nampak sifat tidak mengambil larangan ni adalah masih lagi berleluasa dalam masyarakat kita sekarang ni. Yang mana bila info-info yang tidak baik ataupun satu ilmu yang batil didengari kemudian diamal pula. Jadi perkara ni pada saya perlu dicegah. Cantik. Kalau cakap ni kat sekolah dia ada macam kalau kita nakal sikit dipanggil peraturan dicipta untuk dilanggar. Betul. Macam-macam konten hari ni di Netflix, di TikTok. Tapislah. Betul. Bukan semua ilmu untuk dipraktikkan. Ada benda yang akan membawa pada kemudaratan. Ya, setengah filem dia detail tentang macam mana nak mencuri. Betul. Macam mana nak memarangkap orang. Jadi jangan duk amal benda tu. Kalau tidak, kita adalah kisah tu. Kita adalah kisah berkenaan. Balas dendam balik Afiq kepada Nazmi. Kalau Afiq kepada siapa ni? saya kepada Sorry, Syahidah. Afiq kepada Saya Syahidah. kepada Syahidah. Apakah Okey. soalan kepada Al-Baqarah? Kepada Al-Baqarah. Kajian Syahidah. Baik. Tadi saudari Syahidah dah sebutkan main point yang beliau sendiri dapatan beliau sendiri. Jadi saya nak tanya, selain daripada main point tu, apa benda satu perkara yang kita ambil kecil tapi kita boleh amal mudah hari-harian kita daripada kisah Baqarah tu? Dari praktikal. Satu amal yang kecil yang orang awam yang dengar sekarang ni boleh amal daripada kisah Baqarah tu. Yang simple, yang praktikal. Memang
biasalah biasanya. Dia sentiasa berfikir tentang kepentingan viewer. Apa dia orang dapat walaupun sikit. Saya setuju Ustaz. Saya setuju. Setuju dengan saya ke dengan Dengan Ustaz. So apa? So saya rasa dia macam pro. Memang dia pro. kita bawa alat dia gitu. Dan beradilah bro. Bukan yang tu. Okey. Amalan yang paling kecil, simple Daripada Baqarah punya cerita. daripada Baqarah punya cerita. Very good. Menyegerakan apa yang wajib. Baik. Okey. Menyegerakan apa yang wajib. Okey, yang paling simple yang macam saya cakap lah, solat. Itu yang paling simple lah. Daripada amalan-amalan yang lain kan macam susah sikit. Jadi amalan ni yang paling senang, menyegerakan apa yang wajib. Menyegerakan Soalan solat. tambahan dibenarkan tak? Boleh, silakan Kalau Ustaz. kita kena segera untuk solat, maksudnya jangan tanya banyaklah tentang solat. Sebab kalau kita tanya banyak, kita Bani Israel. So, saya tak boleh tanya apa-apa tentang solat. Sebab kita kena segera melakukan. Jangan banyak tanya, boleh tak? Musa seolah-olah mengajar begitu ke pada Bani Israel? Sebab masalah dia orang banyak tanya. Tahu Ustaz, kalau Ustaz nampak daripada Bani Israel ni, walaupun Bani Israel ni dia macam sengaja menangguhkan dengan menyatakan sebanyak 3 kali soalan. Nabi Musa AS tetap memberi jawapan yang tepat daripada wahyu Allah, walaupun macam dorang sengaja melambat-lambatkan. Tapi di sebalik dalam cerita ni dia bukan, kalau macam kita yelah itu amalan kan, untuk menyegerakan yang paling mudah. Kalau diambil daripada kisah ni, macam mana kita nak mendekatkan ataupun mendakwah kaum Bani Israel ni, cara dia sangat, walaupun susah tapi dia orang cakap ayat yang walaupun tak melenting lah sedang cerita. Tidak melenting. Tidak melenting walaupun macam sorry taklah macam Nabi Musa tu cakap, kalau kita punya bahasa kan, kau ni banyak tanya. Bukan. Apa jadi dengan kamu semua ini? Bukan. Kamu tidak hormat kepada aku. Aku cikgu kamu, aku profesor kamu. Aku Itu- supervisor kamu. Itu contoh lah Ustaz. Itu Ustaz. Ataupun Dia- izin lah. boleh. Ataupun- kalau saya boleh tambah, bertanya itu tak ada masalah. That's Ah. it. Bertanya tak ada masalah. Jangan difahami Cuma- cerita tadi tu. Betul. Begitu. Apa tujuan kita bertanya? Apa tujuan? Kalau kita bertanya tu untuk mendapatkan input, itu tak ada masalah. Tanyalah Betul. pasal solat, tanyalah pasal apa-apa ibadah sekalipun, tak ada. Tapi kalau tujuan kita bertanya tu untuk memperlekehkan orang yang ditanya, itu yang jadi masalah di sini. Betul. Itu Bani Israel tu. Sebab tu dalam Quran banyak ayat wa yas'alunaka menyatakan maksud boleh untuk bertanya. Tapi poin penting kisah itu, bila benda tu wajib, buat dulu baru tanya. Masalah Bani Israel adalah tak nak buat selagi pertanyaan atas dasar hawa nafsu ataupun pertanyaan atas dasar menyindir tidak dijawab. Sebenarnya mereka memberikan alasan. Kita ada syahidah kepada Nazmi. Nazmi kisah Uzair. Ya, tembak. Ajukan. Apa yang kamu rasa kamu nak tanya? Tak puas hati lagi lah daripada tentang Nazmi tadi. Okey. Mungkin daripada saya untuk pertanyaan Nazmi adalah macam mana kita nak kaitkan keyakinan kita seseorang lah sebagai Muslim terutamanya berkaitan dengan cerita sebentar tadi, iaitu cerita Uzair. Keyakinan kita dengan Allah macam mana kita nak kaitkan? Kalau saya boleh tanya soalan lanjutan supaya saya faham ayat soalan tu, maksudnya kita faham, kita beriman ke ataupun kita percaya kisah tu? Kita percaya kisah tu. Dia kan macam cerita mustahil. okey. Cerita mustahil yang Yo ke cerita ni? ditidurkan pelik 100 tahun kot. Bukan ditidurkan. Kalau saya boleh betulkan dimatikan. Dimatikan. Ha. Dicabut roh. Ditidurkan pemuda al-kafir. Ya betul. Kalau dimatikan adalah kisah Uzair. Betul. Yang berlaksana 300 tahun. Yang kat sini 100 tahun. Jadi soalannya macam mana nak bagi orang percaya kisah ni? Betul. Menarik soalan tu. Agak mengejutkan juga soalan tu. Saya pun akan take time juga lah jawab soalan tu. Macam mana nak orang yakin kisah ni?
Pertama sekali soalan yang baik lah. Menarik kan. Yelah, kalau kita pun sekadar belajar, kita nak kongsikan, mesti kita nak orang-orang viewer dalam ni dan juga nak sharekan kawan-kawan mereka pun macam mana nak bagi faham kan. Macam nak bagi faham mungkin, tapi percaya. Sebab kisah tu sendiri, Uzair tu tak percaya pada awalnya. Bukan tak percaya. Kan. Dia sendiri pun tak percaya. Tapi bila ditunjukkan dengan mata kepala sendiri, dia percaya. Tapi mungkin sekarang kan, kita kena tanya diri kita balik. Sebenarnya apa yang kita cari? Satu tentang kisah ini, kedua tentang iman kita lah, ataupun kita nak belajar apa-apa tentang agama kan. Kita tanya diri kita balik, sebenarnya apa yang kita cari? Kalau kita benar-benar nak mendapatkan hidayah, kita perlu mencari, bukan tunggu hidayah itu datang. So ada banyak cara lah. Sekarang kita ada social media sebagainya kan. So kalau sebagai pendakwah, ataupun boleh kita kata pendakwah, boleh lah, penyampai lah, penyampai. Okay. Mungkin pertama kita miripkan dengan Syekh Solah dari segi pendekatan bahasa. Kita tengok laras bahasa kita tu dari segi siapa yang kita nak sampaikan. Contoh, kepada guru, bahasanya lain. Kepada anak-anak, bahasanya lain. Kepada ibu bapa kita, mungkin penggunaan bahasa lain. Tapi motifnya sama, untuk sampaikan tentang kisah ini. Kalau mereka masih lagi tak percaya, mungkin kita boleh kita kena ingatkan bahawa tak semua yang kita rasa betul itu betul, tak semua yang kita rasa salah tu salah. Benda yang betul dan salah itu hanyalah datang dari Allah SWT. Tu. Okeylah, mungkin kurang menjawab lah kan. Tapi asas tu ada. Asas tu Nazmi lah. memberikan asas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk kisah Uzair ni saya nak tambah sebelum kita tutup, sebab saya nyatakan dapatan ulama ini dalam karya saya lebih kurang 5 tahun lepas di bawah teduhan kisah-kisah Al-Quran. Uzair walaupun tidak disebut oleh Al-Quran, bahkan Syekh Salah pun sangat menekankan agar benda Quran tak sebut, jangan disebut lah. Adalah tu sebabnya tu. Jadi kalau yang nak kata Uzair, tak ada siapa kan, tapi kita guna je lah bahasa kebanyakan para ulama, Uzair. Dia lalu area yang juga Quran tak sebut. So who Allah tak sebut, where Allah tak sebut, when pun tak tahu. Jadi itu satu wow factor sebenarnya. Kebanyakan orang bila dia nampak benda tu senyap, tak disebut, dia suka nak memberi pendapat dia. Betul. Dia suka mengisi cawan yang kosong. Sedangkan kadang keindahan tu adalah dengan cawan tu biar kosong. Bukan dengan membubuh sesuatu dan membanyakkan maklumat hanya kerana ia tidak disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan keindahan kadang dengan tidak disebutkan, bukan dengan menyebutkan. Jadi kisah ini dikaitkan dengan Palestin yang digenosidkan oleh Bukhtanasar. Ini bukan hanya cerita sejarah lah. Ini juga adalah sikap yang kena ada kepada isu Palestin yang sama pada hari ini. Jangan mengeluh. Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Musnah teruk sangat musnah ni. Macam manalah, ada masa depan ke Palestin ni? Jangan. Mengeluh yang menghasilkan tindakan tak apa. Yang jadi masalah adalah mengeluh tapi tak ada tindakan. Maka Allah ajar Uzair, jangan ada nada pesimis dan putus asa. Palestin memerlukan tindakan, walau kecil. Bab soalan Afiq tadi, Palestin memanggil kita daripada Malaysia untuk tak boleh buat apa dah, sumut tak boleh buat apa. Jangan macam tu. Musuh terlalu kuat. No. Yang Allah nak kita belajar daripada kisah ini adalah bangun daripada matimu. Kita semua ni hati kita mati. Kita kena bangunkan dengan ayat-ayat Allah. Itu langkah pertama. Kembali serius nak faham ayat-ayat Allah. Itu ada jawapan dan formula kepada pembebasan. And then do something, bukan hanya mengeluh. Uzair diajar oleh Allah, after 100 tahun Palestin kembali bangkit. Penduduk makmur, negara maju. Dan tidak sedikit ulama kaitkan 100 tahun itu dengan hadis 100 tahun keluar Mujaddid.
Uzai tak sempat tengok Mujaddid tu. Yang dia tengok adalah Palestin kembali makmur. Nak katanya, nak nampak rencana aku. Jangan cepat judge sangat. Jangan cepat judge aku punya rencana. Bila Palestin musnah, Allah tak tolong. Allah biarkan ke? Jangan. Allah sedang merencana. Cuma belum dalam kapasiti engkau untuk faham. Sebab engkau ada masa yang terbatas. Untung engkau ni Uzair, Allah jadikan dia mati pada umur 30. Hidup balik pun pada umur 30, bukan umur 130. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih Nazmi, Afiq dan Syahidah. A great presentation daripada adik-adik saya. Kita jumpa lagi dalam sesi yang kedua insya-Allah. Sorry Mi kalau tak sempat nak bentang habis.